Manipula, saya ialah Monarch. Awak sedih atas kematian Adiwira. Baiklah, saya akan bagi awak kuasa untuk bawa mereka semula bersama dengan kuasa mereka. Kenapa nak buat macam tu? Awaklah sebab mereka hilang. Awak curi miraculous mereka. Saya tak curi apa-apa. Ladybug yang hilangkan mereka. Dia bertanggungjawab atas semua yang terjadi hari ini. Kalaulah Paris ada ketua Adiwira yang baru, mesti Adiwira yang lain masih ada dekat sini dan muzium awak takkan diugut untuk tutup. Kalau awak bawakan Miraculous Ladybug dan Cat Noir, saya janji takkan sihir Akuma semua orang. Saya tawarkan awak peluang untuk bagi harapan sebenar pada penduduk Paris. Bukankah itu yang awak nak? Betul, sis. Stomp! Kuasa awak milik saya. Pindahkan! Manipula, saya dah bagi intipati Miraculous penentuan pada awak. Ia akan bagi awak kuasa kekebalan. Dengan cara ni, kuasa magical takkan terkesan pada awak. Ladybug dan Cat Noir pun tak boleh. Saya tak boleh nak buka benda ni. Tak ada isyarat. Apa kita nak buat? Semuanya okey, Marinette. Saya dekat sini. Tepat sekali. Awak dekat sini. Itulah masalahnya. Saya masalahnya? Tak. Bukan awak. Saya bermasalah. Setiap kali saya dekat dengan awak, saya rosakkan semuanya. Saya memang punca masalah. Dah tentulah tak. Cium saya sebab awak ingat saya patung. Bukannya satu masalah langsung. Percayalah. Tak boleh bagi tahu awak apa-apa. Awak boleh beritahu saya. Pintu terbuka. Jom lari. Kiki, sarap topeng saya. Maaf ya, saya terlambat. Saya ada hal sikit. Ladybug, Cat Noir, awak mesti bangga dengan saya. Adiwira dah kembali. Dan kalau awak bagi Miraculous awak, Monarch akan hentikan kejahatan. Museum Graven akan dapat raikan wira semula nanti. Baguslah tu. Veronique? Sekarang saya Manipula. Kalau betul nak tolong kami macam awak selalu buat, jadi lawanlah Akuma tu. Mau nak gunakan awak je. Jangan risau. Kalau dia tak tepati janji dia, saya akan kalahkan dia dengan pasukan Adiwira saya. Dia boleh ambil balik kuasa tu bila-bila dia nak. Percaya kami. Macam mana nak percaya Ladybug kalau dia tak percaya awak? Awak sepatutnya percayakan saya, Ladybug dan Cat Noir. Saya ada pasukan Adiwira dan awak dah tak ada sekarang. Betul tu. Mereka hilang sebab saya. Saya dah hilangkan Miraculous dan pasukan saya. Awak tak hilang saya. Selagi Monarch tak ada Miraculous kita, dia belum lagi menang. Kita perlu pertolongan semua, termasuk awak, Veronique. Betul tu. Awak perlukan saya. Saya harapan yang baru. Ia perangkap! Awak dah pilih pihak awak. Malanglah nasib awak. Ilusi! Apa benda tu? Setiap kepingan adalah sebahagian dari Mega Kuma. Kita kena musnahkan semua untuk tangkapnya. Mari kita pergi! Ya!